Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Lieutenant General Dato' Muhammad Surya bin Muhammad Sa'ad, Timbalan Panglima Tentera Darat dan isteri, Yang Berbahagia Datin Zalifah binti Haji Ali. Baris! Baris! Siap! Hormat! Panglima! Hormat! Atau! Rusau! Atau! Right! 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 Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia General Dato' Azhan bin Haji Man Uthman, Panglima Tentera Darat dan isteri, Yang Berbahagia Datin Nur Aini binti Haji Muhammad Ali. Baris! Baris! Siap! Hormat! Panglima! Hormat! Atau!
Perbarisan Hari Tentera Darat ke-93 terdiri daripada 36 pegawai dan 847 anggota lain pangkat siap untuk diperiksa. Panglima.
kebenaran meneruskan acara. Panglima. Div-div kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, sila tumpukan perhatian di tengah medan perbarisan di mana Sarjan Major Regimen akan membuat pergerakan melambung tongkat ke belakang yang akan disambut oleh Audley dan seterusnya menghunus pedang. Aisan! Gerak! Akan menghadap ke belakang! Ke belakang! Hai! Keluar! Ke kanan lantai! Ke kanan! Go! Mat, jalan! Akan menghadap ke depan, ke belakang, hai! Ke kiri, jauh! Akan jalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Nombor 1 kontijen dari jiran dan
belakang cepat. Cepat. Jalan.
ke kiri, go. Jalan. Buka barisan. Gerak. Ke kanan. Gerak. Baris! Akan menghadap! Lari tengah! Cepat, jalan! Baris! Senang! Gerak! Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan pada hari ini diteruskan dengan penyampaian Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera bagi tahun 2025. Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada formasi brigade dan setaraf yang menunjukkan kesiagaan tertinggi berpandukan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Pendekatan pemeriksaan adalah menilai keberkesanan pengurusan formasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan memberi penumpuan terhadap tahap kesiagaan. Div-div kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan pada hari ini diteruskan dengan acara penyampaian anugerah. Bergerak! Ke kanan! Ban! Tiga-tiga! Ke kanan! Seng! Dari kiri! Empat! Dan! Dulu! Squad! Stay! Squad! Akan menghadap ke depan! Ke kiri! Seng! Luruskan! Barisan! Hormat! Panglima! Ke depan! Hormat! Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Panglima Medan Barat Tentera Darat bagi mengiringi Panglima Tentera Darat untuk menyempurnakan acara penyampaian Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2025. Dipersilakan Yang Berbahagia Panglima. Diumumkan tempat ketiga Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2025 dinobatkan kepada Formasi Brigade Keempat Infanteri Malaysia Mechanized. Tempat ketiga akan membawa pulang hadiah iringan jet replika berjumlah RM1,500 Malaysia dan sijil penghargaan.
mengumumkan Naib Johan Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2025 dimenangi oleh Formasi 21 Grup Gerak Khas. Naib Johan akan membawa pulang hadiah iringan, cek replika berjumlah RM2,000 Malaysia dan sijil penghargaan. Dan Johan Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2025 dinobatkan kepada Formasi 10 Brigade Barat. Johan akan membawa pulang piala pusingan, hadiah iringan, cek replika berjumlah RM3,000 Malaysia dan sijil penghargaan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Panglima atas menyempurnakan acara sebentar tadi. Hormat Panglima! Ke depan! Hormat! Bergerak! Ke kanan! Bertiga-tiga! Ke kanan! Sing! Dari kiri! Cepat! Jalan! Tahniah juga diucapkan buat penerima Anugerah Kesiagaan Panglima Angkatan Tentera tahun 2025. Perbarisan diteruskan lagi dengan penyampaian peruntusan Hari Tentera Darat ke-93 oleh Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam gagah setia. Berdiri megah di hadapan kita adalah para perwira, bintara, petanda serta prajurit yang menjadi kebanggaan kita semua. Berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka. Terima kasih. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin mengalu-alukan kehadiran mantan-mantan Parlimen Tentera Darat, Timbalan Parlimen Tentera Darat, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Seri, Datin Sri, Datuk, Datin, pegawai kanan ATM dan Tentera Darat, mantan-mantan pegawai kanan Tentera Darat, para veteran, ahli jemaah tertinggi bakat darat, para perwira, sarjan major regiment, para bintara, para petanda, ketua-ketua jabatan dan agensi awam, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan serta seluruh warga gagah setia yang saya hormati sekalian. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan izinnya jua, kita dapat bersama-sama berhimpun dengan penuh rasa bangga dan syukur bagi menyaksikan berbarisan sempena Hari Tentera Darat
ke-93 yang jatuh pada tanggal 1 Mac yang lepas. Buat seluruh warga-warga setia, tidak terlewat kiranya untuk saya titipkan ucapan salam Aidilfitri kira di mana jua anda berada. Semoga kemeriahan Syawal diraihkan dengan penuh kesederhanaan bersama keluarga tercinta. Khusus buat pegawai dan anggota yang menyambut Syawal di kawasan operasi, sama ada di dalam maupun di luar negara. Pengorbanan anda adalah hadiah teragung buat keamanan negara. Di kesempatan ini, mewakili seluruh warga Terdarat, izinkan saya merafak sembah setinggi-tinggi junjungan kasih serta ikrar taat setia kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sesungguhnya, naungan dan keprihatinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku menjadi sumber kekuatan Terdarat untuk terus berbakti kepada rakyat. Pada detik bersejarah ini juga, penghargaan khas turut dizahirkan kepada mantan-mantan Parlimen Terdarat, pada veteran, pada pahlawan Terdarat yang telah gugur menggadaikan nyawa demi mempertahankan setiap inci bumi berdaulat ini. Bagi mengenang dan memperingati perjuangan suci mereka, marilah kita bertafakur sejenak dan berdoa semoga roh rakan-rakan seperjuangan yang telah menyambut panggilan ilahi dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para syuhada. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak dilupakan penghargaan kepada sahabat-sahabat seperjuangan daripada Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia yang sama-sama mengangkat sumpah berjuang bersama Terdarat dari dahulu, kini dan di masa hadapan. Kepada seluruh warga Gegar Setia, syabas dan tahniah saya ucapkan atas keikhlasan dan kesungguhan serta semangat kemahuan untuk menang dalam menjunjung amanah yang diberikan. Semoga setiap titisan keringat yang dicurahkan dicatat sebagai amal kebajikan yang menjadi bekalan pahala berterusan. Sesungguhnya, detik keramat 1 Mac setiap tahun bukan sekadar hari untuk kita meraihkan pertambahan usia sebuah angkatan. Hari ini adalah hari untuk kita menjunjung sebuah amanah, mengenang erti sebuah perjuangan, dan hari untuk kita mengatur langkah ke hadapan. Pada hadirin yang saya muliakan sekalian, usia 93 tahun adalah satu tempoh yang panjang bagi sesebuah organisasi. Namun, bagi sesebuah angkatan tempur, ia adalah satu usia kematangan yang syarat dengan hikmah perjuangan. Terdarat tidak dibina oleh peredaran masa semata-mata. Ia dibina di atas hamparan pengorbanan yang tiada galang gantinya. Dibina oleh titisan keringat di medan latihan, darah dan kesetiaan di medan tempur, serta budaya disiplin tanpa kompromi. Semua itu adalah legasi kecemerlangan oleh para veteran yang telah mendahului kita. Marilah kita menoleh sejenak ke belakang, bukan bermaksud hanya bermegah dengan kejayaan lampau, tetapi untuk mengambil api semangat daripada pahlawan terdahulu. Bermula dari kisah 25 anak Melayu menyertai kompeni percubaan pertama, darah yang tumpah di Bukit Candu, disusuri dengan era komunis dan konfrontasi, diperakui dengan keberanian yang luar biasa menggegar bumi Somalia sehinggalah menundukkan keangkuhan peganas di Federal Sahabat. Jelas, perjuangan ini bukan hanya pada nama, tetapi dibuktikan dengan keunggulan warganya. Bila mana kedaulatan dan maruah dicabar, Terdarat tidak akan sesekali berpaling. Berlandaskan kepada semangat perjuangan, sifat tidak kenal erti menyerah, serta sejarah kehilangan Terdarat inilah lahirnya falsafah kemahuan untuk menang. Satu tekad yang membuatkan kita terus melangkah di saat kaki kepenatan, minda keletihan, dan mengubah kejayaan yang nampak mustahil menjadi realiti. Kerana bagi warga Gegar Setia, menyerah kalah bukan satu pilihan. Para hadirin yang saya muliakan sekalian, berteraskan kepada falsafah pemerintahan ini, tema Hari Terdarat ke-93
adalah selari dengan aspirasi kerajaan dan rakyat, iaitu kemahuan untuk menang pemangkin keperkasaan tentera darat. Bagi mendalami tema ini, kita perlu melangkaui sepadan tanah air dan menghayati kepentingan falsafah ini. Lihatlah kepada perubahan lanskap geopolitik dunia hari ini, khususnya krisis di Timur Tengah. Konflik semasa telah memberi kita satu pengajaran yang cukup bermakna bahawa konsep peperangan kini tidak lagi ditentukan oleh jumlah aset atau kekuatan keanggotaan semata-mata. Ia adalah tentang ketahanan ataupun resilient, inovasi teknologi dan yang paling utama, kentalnya tekad atau kemahuan untuk menang. Ia adalah nadi yang mengalirkan keberanian ke dalam setiap jasa prajurit. Dalam pertemuan kuasa-kuasa besar ini, kita dapat melihat bagaimana tekad dan kemahuan menjadi pemangkin kepada keperkasaan. Tanpa kemahuan yang jitu, secanggih mana pun sistem persenjataan, ia akan runtuh, diasah dengan strategi yang berani dan berkesan. Inilah yang saya maksudkan dengan kemahuan untuk menang pemangkin keperkasaan tentera darat. Kita tidak boleh sekadar menjadi pemerhati sejarah. Kita mesti menguasai strategi bagaimana negara yang tidak memiliki bajet pertahanan yang besar mendominasi medan pertempuran melalui analisa dan penilaian yang tepat, adaptasi dan inovasi taktikal serta hubungan pertahanan multilateral. Tentera darat akan terus memastikan keseimbangan antara pembangunan moral insan dan pemodenan aset. Doktrin-doktrin akan sentiasa diperkasakan agar terus relevan di samping memperkukuh sistem dan fasiliti latihan. Sistem lokokan logistik akan sentiasa diberikan keutamaan dan penekanan melalui perancangan rapi dan proses berintegriti. Dan yang paling utama, pembudayaan falsafah pemerintah ini diterapkan kepada seluruh warga tentera darat. Kerana di penghujungnya yang akan memenangi pertempuran adalah mereka yang mempunyai kemahuan yang paling utuh untuk mempertahankan maruahnya. Tanpa kemahuan untuk menang, segala aset moden dan canggih adalah hanya besi buruk yang tiada nilainya. Para hadirin yang saya muliakan sekalian, melangkah ke hadapan, tentera darat harus berevolusi menjadi angkatan yang bukan sahaja gagah pada nama, tetapi benar-benar relevan pada fungsi keupayaan dan diyakini untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Perancangan strategi berpaksikan kepada aspirasi angkatan masa hadapan haruslah bukan sekadar teori, tetapi tindak balas terhadap evolusi ancaman sebenar. The future is uncertain, that is why we prepare for uncertainties. Seperti yang telah ditekankan, konsep peperangan telah berubah secara drastik. Kita tidak lagi boleh selesa dengan doktrin yang lama. Krisis di Timur Tengah dan Eropah Timur mengajar kita tentang kepentingan operasi pelbagai domen dan sistem pertahanan bersepadu. Keperkasaan tentera darat akan menumpukan kepada teras keupayaan yang meliputi elemen-elemen pemimpin, anggota, organisasi, doktrin, kewangan, alat dan latihan ataupun ringkasnya sebagai pembekal. Setiap pemegang taruh telah diberikan mandat yang jelas bagi pembangunan keupayaan mengikut fungsi perang ataupun war fighting function masing-masing. Akui dan jujur dengan jurang keupayaan sebenar dan laksanakan transformasi menyeluruh bagi mengatasinya agar keupayaan domain daratan yang diinginkan dapat dicapai. Justru, usaha untuk membina angkatan masa hadapan bukanlah satu pilihan sampingan. Ia adalah satu keperluan mutlak dan amanah yang mesti kita pikul bersama. Angkatan masa hadapan tidak akan lahir daripada zon selesa. Berpaksikan keberanian untuk berubah, tentera darat harus bergerak dan berevolusi. Ingatlah, dalam menghadapi konflik masa hadapan, kita hanya ada dua pilihan: berevolusi ataupun tersungkur. Dan saya percaya warga gagas dia akan sentiasa memilih untuk berevolusi, berjuang dan menang. Di sebalik setiap perancangan bagi menentukan hala tuju tentera darat, kita tidak boleh melupakan satu sumber kekuatan yang utama, iaitu kepercayaan dan keyakinan rakyat. Sesungguhnya tentera darat wujud daripada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tanpa kepercayaan rakyat, segala gerak tindak memperkasakan organisasi keramat ini tiada maknanya. Justru
setiap warga Gagas Setia memikul amanah besar untuk menjaga imej, integriti dan maruah Tentera Darat bagi memastikan kepercayaan ini tidak sedikit pun tercalar. Keberadaan di saat negara dilanda bencana serta kesiagaan Angkatan Tempur di perbatasan adalah janji nyata Tentera Darat kepada rakyat. Marilah kita buktikan bahawa falsafah kemahuan untuk menang turut merangkumi kemahuan seluruh warga Gagas Setia memenangi hati dan jiwa rakyat. Para hadirin yang saya muliakan sekalian, sebelum saya mengakhiri putusan ini, setinggi-tinggi penghargaan dizahirkan kepada Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan di atas sokongan padu serta komitmen yang berterusan dalam memacu agenda pemodenan Tentera Darat. Pada kesempatan yang sama, penghormatan tertinggi kami kepada mantan-mantan Parlimen Tentera Darat dan seluruh veteran Tentera Darat, dan insya-Allah legasi kecemerlangan ini akan terus dipertahankan dengan sepenuh jiwa dan tenaga kami. Penghargaan juga saya tujukan kepada ahli jemaah tertinggi dan seluruh ahli bakat darat. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang yang paling ampuh, dan semestinya sokongan dan doa kalian menjadikan kami utuh memegang amanah ini. Saya menyuruh kepada seluruh warga Gagas Setia untuk terus taat dan setia menggalas amanah ini kepada raja, kerajaan dan rakyat. Saya yakin kita akan terus menang dan berjaya jika kita jujur dan ikhlas dalam menunaikan ikrar kita. Kita telah menang di masa lalu dan percayalah kita akan menang pada hari ini dan kita pasti akan menang pada masa hadapan. Bukan kerana teknologi atau persenjataan semata-mata, tetapi kita menang kerana kemahuan untuk menang anda semua. Anda adalah nadi kekuatan Tentera Darat dan anda jugalah sebab mengapa Gagas Setia terus disegani. Selamat Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-93, kemahuan untuk menang, pemangkin keperkasaan Tentera Darat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gagas Setia. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat di atas perutusan yang telah disampaikan sebentar tadi. Ikrar Kesatria. Baris! Baris! Siap! Alih! Atau! Ikrar Kesatria. Ikrar Kesatria. Kami berikrar. Pertama. Beriman kepada Tuhan. Dan bertakwa kepadanya. Kedua. Setia kepada negara. Bersedia berkorban. Demi kepentingannya. Dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah. Ketiga. Memegang teguh disiplin tentera dan sentiasa menjunjung tinggi sikap kepimpinan dan kehormatan tentera. Keempat, mengutamakan pelaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas. Kelima, menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Teriakan Gempur Wira. 3 kali. Gempur Wira. Gempur. 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 Bacaan doa.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan Maha Penentu segala kemungkinan, di hari penuh keberkatan dan di saat penuh pengertian ini, kami rapatkan jemari kudus penuh pengharapan. Kami satukan hati sanubari penuh kesedaran dengan berdiri gagah lagi megah berbarisan sempena sambutan 93 tahun Hari Tentera Darat. Kami padukan seikhlas permintaan agar Tentera Darat terus gagah dan perkasa menabur bakti mempertahankan negara, berbekalkan sumpah keramat gagah setia yang telah mengalir di urat nadi perjuangan warga, yang telah dilakari coretan megah kecemerlangannya oleh mantan-mantan Panglima Tentera Darat, lantas disimpul kukuh legasi kegemilangannya oleh peneraju Bahtera Tentera Darat yang ke-31 yang bahagia Jeneral Dato' Azhan bin Haji Man Osman, Panglima Tentera Darat. Kami pohonkan ya Rab agar dikirim selautan kekuatan penuh iltizam buat kami menggarap segala amanah yang digenggam, dikentalkan syakhsiah jati diri kami, disatukan pemikiran dan perkiraan kami, biar terpahat kukuh di sanubari iltizam kemahuan untuk menang sebagai pemangkin keperkasaan Tentera Darat dalam memastikan transformasi angkatan masa hadapan berjalan mengikut perancangan. Kami jua merafak sembah memohon keagungan-Mu, disyurahkan keselamatan buat kami sekalian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alai! Datang! Hormat! Harimau! Hormat! Datang! Rusau! Datang! Kebenaran menjalankan tugas Panglima. Bulan! Panji Bajai! Ambil! Tempat! Diflip kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Panglima Tentera Darat bersama Jawatan Kuasa Panglima Tentera Darat dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan untuk mengambil kedudukan bagi acara bergambar. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Panglima. Secara
bergambar siap dalam keputusan Panglima. Selaku Datuk, acara bergambar dalam prasedia. Pandang kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Mohon alihkan pandangan ke atas tu. Sedia 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Sebelum selesai tu. Terima kasih tu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat di atas kesudian bagi acara bergambar sebentar tadi. Bulan! Panji-panji! Ambil! Cepat! Aisyah! Good! Mengumumkan Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat dan isteri beredan meninggalkan perbarisan. Kendaraan menjalankan tugas. Turun! Hadirin yang dihormati sekalian, diumumkan perarakan keluar panji-panji dan kontijen pembarisan. Dimohon para hadirin untuk berdiri dan memberikan tabir hormat kepada panji-panji. Baris! Akan berjalan dua! Bergerak! Ke kanan! Turut-turut! Ke kanan! Cek! Tarik kiri! Cepat, jalan! Dif-dif kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, maka dengan ini perbarisan sempena Hari Tentera Darat ke-93 telah tiba ke penghujungnya. Hadirin sekalian, marilah kita berikan tepukan yang gemuruh sebagai tanda setinggi-tinggi penghargaan dan kebanggaan kita semua kepada Detasmen Perbarisan yang telah memperagakan kecekapan, ketertiban serta semangat juang yang tinggi. Sesungguhnya apa yang dipertontonkan sebentar tadi melambangkan keutuhan,
disiplin dan kegagahan warga tentera darat. Dan seterusnya, marilah kita berikan tepukan yang gemuruh juga kepada kumpulan pancaragam yang telah mengiringi pebarisan pada hari ini dengan penuh kegemilangan dan semangat yang membanggakan. Sekian, maka berakhirlah sudah perbarisan kita pada hari ini, sehingga kita bertemu kembali insya-Allah di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Gagah setia.